YouTube Noah Wan berasak badan ni. Ush. Serius? Dia awak terbang terapung Noah berasak badan. Awak ni punya lain macam Ya, saya mula-mula benda ni Diorang ada cerita. Dia tu ada tu dia kata badan Diorang komen, Noah berasak. Abang kakak, tak payahlah abang kakak. Jangan cerita-cerita lah. Takut lah. Oh, ngeri Tak awak. nak cerita kat sini nampak macam tak privacy. Nanti saya contact Tok Ayah sendirilah. Boleh. Jangan cerita kat sini abang kakak. Takut Jangan lah. cerita nanti kawan tahu sendiri dengan Wan lah. Jadi benda tu tak ni. Takut orang tahu. Iyo. Wan esok kerja? Kerja. Oh kerja. Kawan buat kerja ni. Esok kau apa abah? Kawan 8.30 kerja lah. Oh itu lah. Saya betul-betul dahsyat abang kakak. Dia dah tak tidur ni baru sekali. Macam semalam live kawan habis pukul 6. Lepas tu kawan pergi kerja tadi 8.30. Oh. Tapi kawan tak boleh lah. Kalau kawan tidur, kawan rasa macam ke kawan nombor IC tak ingat, nombor PIN tak ingat. Kawan jadi macam lembab. Nombor IC pun tak ingat? Kawan tidur. Nama kawan sendiri? Nama sendiri pun tak ingat. Nombor PIN yang penting. Nombor PIN account bank tu kawan tak ingat. Tak, nama sendiri kalau nak ingat. Macam contoh, kalau contoh abah tertidur, nak ingat tu macam mana? Susah juga kawan nak ingat. Kadang-kadang kawan duk bajet Yusro, Yasru, Yasram. Tak nyanyi lagu Happy Birthday to You. Pergi kat depan cermin. Happy birthday to you. Lagi? Happy birthday to you. Ingat kan? Ingat cerita apa Macam cerita dia kena banyak lagu Happy Birthday. macam kakak, tu benda ni memang betul lah kakak. Dia nampak macam lawak. Tapi benda ni dah terjadi. Cara nak ingatkan balik tu. Nama. So kita akan hafal lah nama kita balik. Ngeri juga dia punya mainan tu dia tak sedap lah. Takut yang cerita kat sini. Takut ada orang. Itu keliling awak tu semua dah tidur ke apa tu? Yang ni semua keliling ni. Tok Ayah nampak Kawan ada macam nampak ada perasan kat pokok belakang tu. Ada perasan Ada macam laser sikit macam laser lampu. Betul lah Tok Ayah orang lama lah. Betul lah saya cakap yang saya punya palu kandai tu. Dia kata Tok Ayah boleh baca sebab memang ada yang tengah tidur ni. Tapi kawan ada dengar ke awak beli ADV Mana ada, sumpah tak ada, wallahi. Kawan dengar ada budak-budak beritahu. Tak ada, lillahi ta'ala, mana ada. Awak strong Tok Ayah sumpah wallahi lillahi ta'ala. RZ okey yang bawa itu. RZ dah. RZ hari tu alhamdulillah. Kalau saya beli ADB, mampus saya Tok Ayah. Mana nak datang bayarnya? 100 lebih kok, 100,000 200 gila ke Tok Ayah kita nak beli tu. Gila. Macam Tok Ayah, macam kita bincang lah. Tok Ayah kata, Wan, fokus ni dulu buat bisnes ke apa. Abah yang sendiri. Yes. Cakap kat saya. Orang yang beli ADV ni, duit dia dah lebihan. Bawah lebihan. Betul. Betul lah Abah saya ada pesan kat saya lah Abang Kakak. Dia kata fokus dulu ada bisnes sendiri. Dah ada ni buat yang mana dulu. Mana tahu ada rezeki Betul, InsyaAllah. Dapat Abah, saya ada tengok apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni V4. Lawa Abah. Pak dapur. Berapa bah? Itu kalau ada 140 boleh berbual lah. Tu 140k. Tapi dia sedap. Dia kalau macam main highway apa sedap lah. Sebab dia kan jenis macam bongkok sikit Yalah bah, pak dapur bah. Gila bah, saya tak pernah nak naik lagi sebab orang kata tak ada lagi depan mata. V4 smart lah. Kalau untuk gaya, untuk portrait, untuk nampak megah V4. Tapi kalau nak sedap naik YP benda tu. Mana barang saya bah? Dia ada parking ADV dekat rumah. Siapa saya? Tak adalah, sumpah lillahi tak ta'ala. Wallahi tak ada. Saya takkanlah saya nak main sumpah. Ni kat Senawang ada V4 kuning RM 250. Tengok dia dah motor-motor macam tu dah semua dah harga dah tak mahu lah. Harga bawah ni bawah 100 tak ada, susah sikit dah. Rumah 100 tapi laju bah. Laju. Tu berapa cc bah? Boleh saya tahu bah? Dia 500cc. 500cc? 500cc je lah kawan. 500.
Dapat tu abang kakak sedap tu boleh ngak. Orang Tapi kata macam awak tak sesuai. Awak kena naik YP okey lah badan tu. Before besar sangat kan. YP berapa cc bah? YP ada 250, ada 350. YP berapa bah? Itu dah ala ada 90, 80 ada je. Nak sedap full macam ke tahun baru-baru sikit 120. Yang hampir kot 120, 110. Pinjam 100 bah boleh? Nanti saya bayar balik Kawan bulan. ambil 100, kawan ambil dulu lah. 250 sesuai ha. LC Tong Mak Noah bukan V4 ke? Mak Noah ada. Takkan kita nak pinjam abang kakak. Macam awak TZR cantik. TZR. TZR TZM? TZN tak sesuai sangat. TZR smart tau. TZR saya tak pernah dengar pula TZR ni. TZR dia macam adik-beradik YP ke. Oh, sama besar tak? Berapa dapur? Tapi dia 150cc. 150. Dia macam RZ ke? Lebih kurang. Laju bah? Dia 150 laju juga. Macam ke era Fazira naik dulu dalam cerita KL Menjerit je. Ui, sedap ke kan abang kakak kan? Azura kepala petak. TDR macam pojak bakar tu. TDR tu. Weh, TZR pun 60k kat bah? Mahal lah sekarang. Kau tengok dalam roda-roda. Dulu baru berapa? Oh, benda yang mahal je bang. Apa boleh saya tahu ke? Dia tahu lah. Dia punya... Barang yang orang kata dah lama orang simpan. Dia dalam macam ke yang barang dah pupus lah. Saya rasa TZM pun tak lama lagi kan bah? TZM pun sekarang dulu orang nak jual 2,000 ke kawan-kawan tak nak tau. Sekarang semua 10. TZM 10 atas sekarang tau. Sekarang ni kalau dapat TZM anjut je kan? Boleh. Kalau dapat yang baik-baik punya, banyak ori punya, boleh ambil TZM tu. TZM abang kakak. Macam mana abang kakak? Jom kita beli TZM besok. TZM pun baik. MBX 125. Dah dekat 20k mat TZM betul? Yang TZM pun sekarang dah harga. Dia tapi yang paling gila melampau RZ. RZ sekarang dulu gram 2,000 ke. Sekarang gram 5,000, 6,000 gram lah. Geran kan? Geran saja kan? Belum ni 2,000, 1,500 gram RZ. Sekarang 4,500 paling murah. Orang dah pandai main harga bos. Okay. Awak pakai RGV dulu. Oh, RGV. SS2 pun mahal. SS2 mahal ke? SS2 mah, SS2 boleh lagi lah. Layan 5,000, 6,000 ada. Tapi kalau macam-macam muncul tu, dah mahal lah. RZ bawah 10k ada atau tak ada abang? Oh. Ada, saya seorang dapat itu. Dia sebenarnya tak. Kalau awak, kawan duduk tengok-tengok. Kalau awak beli dengan awak buat, baik awak beli yang dah siap lah. Betul. Jangan buat. Lagi murah lah. Kalau awak main spek original lah. Bah, kalau painter bah, bunga api it is. Barang full macam original. Kalau awak kutip barang banyak duit habis tu. Kalau nak buat sebiji RZ. Oh meh, abah kalau painter jerung dengan painter perang bah. Hoi, tu gamar painter tu. Apa Tapi cerita? dia harga dia taklah macam gila macam RZ tu. Sekarang berapa bah market? Market ada lah 6,000, 5,000 boleh dapat lagi. Oh, itu boleh kan? Itu boleh cari bahan? Sekarang nombor penulisan pun dah 20. Sapiku ketuk boleh Okey, bawa abang kakak. Itu tak lama lagi saya rasa. Tak lama lagi boleh jadi rare barang tu. Kan, very rare. Dia macam kalau Endon ada juga RZ tapi dia pun macam ke awak tengok dia panggil RX. Tak lama lagi tu saya rasa. Dia macam ke Panther juga kot dia pakai apa dah detik kat tepi kepak. Gamma 916cc ada. RX King mungkin RX King ada soy macam RZ. Ada kalau tapi Endon lah. Endon dia style spec macam Panther jerung sikit RZ dia. RX King. So you ambil RZR. RZR betul RZR. RZR pun baik kong. RZ tahun berapa pun dia nak kata. Bang saya nak ready sport. Arak nak jual YP yang kosong kena apa. Ya. Musim-musim ni. Kita duit tak ada boh. Duit tak ada Wan, kawan nak berniaga je Okey, jaga diri bang. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga rezeki abang tidak putus seperti Zam-Zam. Jaga diri bang Semoga abang dimurahkan rezeki. Amin amin rabbal alamin. Okey bang, Assalamualaikum. Erol. Elijah Skandra semen yang berseros-seras. Jawab ini abang kakak. Mana ni? Astros ni? Alah. Boleh ni. Diklaim dah tak kajang ni siapa? Ini biasa. Okay, kita try abang kakak. Kita try Kita buat yang terbaik taus. Kita buat yang terbaik skis. Boleh tak kita buat yang terbaik? Abang kakak. Alah. Reject lagi. Asal kena reject abang kakak? Apa salah?
Bel, jaga diri ya. Yes, Kamu lagi sibuk spin lagu ya? Mr. Juling. Iya. Jaga diri ya. Semoga dimudahkan rezeki ya. Oke, Oke, doanya jadi- sama. Wish you all the Oke. best. Alright. jaga Bye-bye diri. Kakak Juling. Terima kasih Alright. Kakak Juling. Kakak diri kembali kau. Kau ngajar. Bulu ketiak bau. Ulia shenafel betul. Kepala nenek dia juling. Nenek kau yang juling lah. Aku pula juling. Dah saya pula orang panggil juling. Benda Mr. Juling, Mr. Juling. Okay, siapa lagi bang kakak? Kita nak makan ni. Diputus naik makanan. Makanan skus. Tak ada. Tak ada salah pula sabang kakak. Tak ada. Ya Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Sehat ke Nachas? Sehat Wan. Wan Nasha nak end dah. Asal baru dah lama live ke? Nasha bagi pukul 10.30 orang tadi ada PK. Kau ni kalau time awal tu sampai ke penghujung tu lama. Kalau hilang tu terus menyepi. Busy sikit Wan, busy kerja Wan. Dah makan ni Nachas? Belum lah Wan. Wan nak belanja makan ke? Jai Production. Apa? Belum. Wan nak belanja makan ke? I say man, bukan tak nak belanja Nachas. Ni Nachas ada bergulung-gulung bawa lepas mandi apa? Ya, tadi barbar kan? Cuci Barbar rambut. apa? Kau barbar apa Din? Aku ikut Zaid. Aku budak Zaid sekarang. Yelah Din, kau buat apa? Makan odol semua. Main Niso. Rinso. Macam Zaid. Apa pula si Din ni Rinso? Rinso tu apa Din? Siapa sebut? Din tu bapak aku. Oh Din tu nama enggak bapak kau Din tu nama bapak dia Zakaria. Zawarul. Zawarul. Zawarul bensin tu apa? Zawarul. Bensin tu diesel. Takkan kau main diesel Zawarul? Ya. Minyak tanah. Minyak tanah dah lah mahal kan abang kakak Zawarul. Nama kau Nizam ke Jadi, Zawarul Wan. ni? Harul. Nizam! Wan, Begitulah tapi- awan Nizam. Begitulah awan Nizam. Wan, itu Wan kata nak ajak Nasha pergi Terengganu asal Wan tak ajak. Mana? Saya dah sampai sana Nizam barulah bagi tahu. Nanti next year macam mana? Aku kecil hati lah Wan. nak tak? Kalau umur tak panjang macam mana Wan? Nizamuddin Zakaria Al-Haj. Nizamuddin Zakaria Al-Haj. Ya Wan Kadiak. Nizamuddin Zakaria Al-Haj. Ya. Tahun depan kita pergi macam mana? InsyaAllah Wan. Kalau panjang Nice. umur boleh rezeki. Keluar suara pengangkap si Nizam Panjang umur sampai Wan insyaAllah. Nizam, boleh aku nak dengar suara lagi sekali yang tadi tu? Sekejap Baris! Baris! Sadia! Oi. Tu bos Dan sikit. kanan pusing! Keluar suara Zakaria bang kakak. Weh Nizam, baik kita pergi tahun depan lah. InsyaAllah Wan ada rezeki nanti Wan. Nanti roja-roja lah. Kita tengok rezeki murah-murah ke kan. Macam mana? Wan dah beli dah Wan? Hari tu je lah. Dapat lah murah-murah sikit. Oh ada lah. Ada dah. Saya dah ada dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu tak ada mencari lagi dah. Kalau awak nak nanti saya suruh lah. Kawan-kawan saya carikan ke. Kalau Nasha buat 1 to 5 ke Wan? 1 to 5. Okey. Cek 1 to 5 murah sikit. Boleh. 1 to 5 boleh. Tapi 1 to 5 pun sama ke harga sekarang? Boleh, tapi boleh lah. Kita pergi sama. InsyaAllah boleh Wan nanti kita roja next year tengok macam mana. Kita buat sesama kan. Macam mana?
InsyaAllah. Wan tak malu ke Wan keluar dengan Aisyah? Asal nak kat malu pula? Nizam ni Nizam Zakaria Al-Haj Nazamuddin. Kalau malam minggu aku nak keluar dengan kau bawa Wan. Mestilah aku bawa engkau. Mana ada orang kata aurat di antara kita berdua. Tapi kita naik double. Kau bawa aku boleh? double, Sebelum aku beli motor. Oh, aku naik double dengan aku Aku nak rasa dulu naik macam mana. Kalau aku rasa okey, baru aku beli. Siapa bawa? Aku bawa ke kau bawa ni? Kau bawa. Aku duduk belakang, boleh? I say man. Ada sekejap lagi lemang saya rasa ni bang kakak. Aku duduk belakang kau lah. Tak boleh Wan. Kau kata tadi tak ada batas aku dengan kau. Memang tak ada batas. Tapi aku tak ada nak makan lemang lagi buat masa ni. Tak ada. Aku pegang yang belakang tu. Boleh kan? Carrier. Ira Kariwati. Boleh kalau macam tu boleh lah. Boleh lah. Kau tak takut aku kan? Tak takut. Takkanlah aku nak takut dengan kau. Kita tak ada batas aurat. Kita berada. Kita blood bros. Ni awak nak tidur dah Ya, dah nak end Wan. Dah 6 jam dah aku live. Weh, awak jaga diri. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan akhirat. Dan rezeki awak tidak putus seperti Azam. Selalu jaga solat, okey? Jaga solat. Karim Malatih! Jaga solat. Lepas tu buat yang terbaik dalam kehidupan ini. Lagi apa buat yang terbaik buat yang terbaik dalam kehidupan ni. Abang kakak yang mana nak follow Nachadin ni syok abang kakak. Nanti kita kalau awak fikir kita suruh dia nyanyi abang kakak macam mana? Besok awak ada? Esok malam Nasha main dengan Pam. Tapi malam awal lah. Pam mana pula kau ni? Pam Ross. Budak Zaid pula. Budak-budak Zaid juga. Budak barbar. Ya ke? Okey, awak jaga aurat sekali. Jaga solat. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Nacha? Ya Wan. Kuku panjang-panjang tu bahaya. Takut tercalor bila berak lagi. Ni boleh cabut Wan. Boleh cabut Boleh. boleh cabut tak apa abang kakak. Takut abang kakak kan. Sebab takut tengah berak nanti kan. Nak cuci-cuci bercalor. Ingat kucing cakor. Rupanya kuku panjang. Buat kuitek-kuitek tu kan. I say man. Awak jaga diri semua.